Sampai kita terfikir nak kena charge ke supaya orang keluarkan. Public Gold buat gap ni bukan supaya tuan-puan simpan emas dalam akaun gap. Public Gold buat gap memudahkan tuan-puan dapat emas fizikal. Founder Public Gold dan Datin dia dan isteri dia bincang dengan kita. Kebimbangan dia ialah orang simpan dalam akaun gap tak nak keluarkan emas. Sampai kita terfikir nak kena charge ke supaya orang keluarkan. Sebab tu Public Gold keluarkan banyak design supaya tuan-puan keluarkan. Jadi gap dibuat supaya kita beli emas dengan cara yang paling mudah. Tak cukup duit, ada RM100, masuk dulu. Cukup gram, keluarkan. Nak beli item 100 gram, alah modal baru ada 10 gram, beli dulu 10 gram. Cukup 100 gram dalam akaun gap, keluarkan. Nak beli 1 kilo pun boleh. Tapi kalau kita tak ada akaun gap, tuan-puan nak beli gold bar 1 kilo memang mungkin susah. 100 gram mungkin susah. Sebab kita bukan ada duit selonggok terus banyak. Okey, gap adalah untuk memudahkan kita dapat emas fizikal.